Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Suna. Nak kongsi pasal jus jadi ni. Sebelum I kenal ni, I ada diabetes, kecil manis, kolesterol. Lepas tu dia rasa kebas, selalu kering kaki. Lepas tu umur I dah 53 tahun. So I dah kenal ni, I dah ambil dalam 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun. Lepas kenal ni, kebas hilang, I dah skip makan ubat darah tinggi, kolesterol. I dah tak ambil dah sebab kolesterol I dah normal. Tapi ni I nak kongsinya, kalau I dah mula berani makan dulu, I dah boleh makan kuih-kuih manis apa semua. Sebab dia memang boleh skip, boleh turun kita punya gula. Itu je lah. Dan I tidur pun okey, tidur okey. Nyenyak, kencing yang kerap. Dulu I 2 jam sekali I kencing malam, sekarang ni dah 2 kali malam. Maksudnya sebelum tidur, lepas tu bangun pukul 4 tu sekali. So banyak membantulah I. Dan sekarang ni I cuma ambil, dulu mula-mula I ambil dua sketch ni, satu sehari. Sekarang ni I ambil, kalau I ambil mani, makan mani baru ambil. So maksudnya jimat lah. I tak ada kata sehari 2 ambil dah. Dulu dalam 4 bulan kot I ambil pagi dengan malam. Dan sekarang ni okey lah, kurang-kurang okey sangat. Lepas tu senang nak bawa. Dalam beg pun senang, tak perlu basuh air. Dia pun rasa best, sedap sangat. Itu je lah. Okay. So better you must try. So sedap, mudah, and so far dia membantu sangat. InsyaAllah, kalau Allah izin lah. Okay. Okay.